Comede moya come putih jange boya ite atas nama kebenaran biar pahit kena telan dari dia kita dah tahu abah dari dia kita pulih dia tak suruh doci orang jangan kita kecek sumber. Selamat datang ke negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, negeri Cik Siti welcome back, jadi sebut entai dunia. Kami menanti kunjungi, dalam dan juga luar negara. I love negeri Kelantan, negeri Kelantan. Nama saya Wan Yuslina binti Wan Yusuf, berumur 39 tahun, owner kepada Conteng Batik Cantik, Laman Warisan Seni, Kampung Laut, Tumpat, Kelantan. Okey, latar belakang syarikat ni dah berkecimpung 3 tahun selepas COVID ataupun selepas PKP. So kedai kita sudah berusia 3 tahun dah. Okey. Cabaran biasa kalau ahli bisnes, ahli perniagaan, biasanya kalau tentang cuaca berkenaan dengan hujan lah, kita tak boleh nak keringkan ataupun nak repair barang-barang tersebut. Okey, kalau berkenaan dengan cabaran, persaingan pun ada. Persaingan cukup sengit lah untuk penyediaan barang ataupun barang-barang mentah seperti kain, lilin, rosin, putus bekalan. Okay, boleh Puan ceritakan tentang proses pembuatan batik? Okey, sebelum kita nak buat proses canting ataupun nak buat batik, kita memerlukan pen canting, lilin, rosin dan kain lah, kain putih. Okey, kita akan panaskan dengan menggunakan dapur ataupun elektrik, and then kita boleh start mencanting. Okay, biasanya kalau kita conteng batik ni, rekaan tu ikut sendiri ke memang dah ada rekaan? Okey, rekaan tu biasanya orang yang mencanting akan on the spot sahaja. Maksudnya tak ada lakaran. So dia on the spot lah, hand free je. Kira tak ada chop apa? Yang ni kalau kedai saya ni canting menggunakan hands free je, tak ada chop. Dia ada banyak kategori lah, batik blok, batik print. Kalau kedai saya ni batik canting sahaja. Okay, biasanya kalau Puan nak sediakan batik tu, Puan mengambil masa berapa lama untuk melukis dan untuk mewarna? Okey, perbezaan dia lain tau. Sebab perbezaan untuk pakaian yang kita buat baju tu, okey, mengambil masa dalam 1 hari lah untuk proses pengeringan. So kalau dekat kedai saya ni, dia untuk yang bajet-bajet sahaja. Saiz pun yang kecil-kecil, comel-comel, dalam setengah jam pun dah siap. And then boleh bawa balik lah barangan tersebut. Biasa kalau Puan buka bisnes ni, guna modal sendiri ke ada bantuan daripada pihak lain? Okey, waktu sekarang ni kita guna modal sendiri. Tak ada pinjaman ke apa, so kita guna modal sendiri saja. Okey, macam mana perusahaan Puan ni mengekalkan kualiti batik tu? Okey, kita kena ada proses tersendiri, maksudnya idea tersendiri. Kita tak boleh ciplak kita punya idea orang. So ahli perniagaan ni mesti ada kreativiti masing-masing. Kita nak ubah cara jadi benda ni jadi ke A, jadi ke B. So kita kena ada strategi. Kita tak boleh ciplak idea orang. Okay, terima kasih. Lembu siapa dia, lepas dia malek, gato-gato, tu tak ada tuan, perut cepet tangga.
Yuslina binti Wan Jusoh merupakan pemilik kedai conteng batik canting yang terletak di Kampung Laut, Tumpat, Kelantan. Minat beliau terhadap seni batik dan budaya Kelantan telah bermula sejak kecil. Beliau mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam menghasilkan batik dan menggunakan canting sebelum memulakan perniagaan sendiri pada usia 36 tahun. Inspirasi beliau datang daripada Tuan Haji Nordin bin Mahmud yang berjaya dalam industri batik. Melalui perniagaan ini, beliau berhasrat untuk memelihara warisan batik tradisional serta menarik lebih ramai pelancong ke kawasan Kampung Laut. Walaupun menghadapi cabaran seperti cuaca yang tidak menentu, persaingan dalam industri batik dan masalah mendapatkan bahan mentah, beliau teruskan berusaha untuk mengembangkan perniagaan dan memastikan seni batik terus kekal diwarisi oleh generasi yang akan datang. Conteng Batik Canting merupakan sebuah perniagaan yang terletak di Laman Warisan Seni Kampung Laut, Tumpat, Kelantan. Perniagaan ini telah beroperasi selama kira-kira 4 tahun selepas pandemik COVID-19 dan diasaskan oleh Puan Yuslina binti Muhammad Yusof. Tujuan utama penubuhan adalah untuk memperkenalkan seni batik tradisional kepada masyarakat serta membantu memelihara warisan budaya Kelantan. Perniagaan ini beroperasi dalam industri seni dan kuras tradisional yang memfokuskan kepada batik. Keunikannya ialah pelanggan dapat mewarna batik sendiri secara langsung. Selain itu, syarikat turut menjual pelbagai produk yang berasaskan batik, seperti lukisan batik, hiasan dinding dan wau batik. Aktiviti ini turut membantu menarik pelancong ke kawasan Kampung Laut. Operasi harian syarikat berlangsung dari jam 10 pagi hingga 6.30 petang. Puan Yuslina menguruskan sendiri penghasilan batik, layanan pelanggan dan aktiviti promosi. Semua rekaan batik dihasilkan secara manual menggunakan teknik canting. Pelanggan juga boleh mewarna batik sendiri dan membawa pulang hasil kerja mereka pada hari yang sama. Orang sedap kelih, ambo kulit putih, lemah-lemah gaya, baik budi bahasa, sari tok kelih, I nak duduk. Sebelum memulakan galeri Wau Laman Warisan Seni Kampung Laut, Puan Yuslina mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam bidang pembuatan batik. Pengalaman tersebut membolehkannya menguasai teknik canting, memahami proses penghasilan batik dan mengetahui kehendak pelanggan. Selain itu, beliau menggunakan simpanan sendiri sebagai modal permulaan untuk memulakan perniagaan. Dalam usaha memperkenalkan seni batik kepada masyarakat, beliau turut menjalankan bengkel dan program pendidikan untuk pelajar serta menyertai pelbagai festival dan pameran bagi memperluaskan pasaran perniagaan. Puan Yuslina juga dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, di mana ibu bapanya menerapkan nilai kerja keras, berdikari dan tidak mudah berputus asa. Nilai-nilai inilah yang membantu beliau menjadi seorang usahawan yang berjaya. Lembu siapa dia, lepas dia malek, gato-gato, supo tak dok tua, perut tepi tangga, genap tengah jalan, masuk pagar amat. Ketika memulakan perniagaan, Puan Yuslina mempunyai keyakinan yang tinggi hasil daripada pengalaman dan kemahiran yang diperoleh dalam industri batik. Beliau menggunakan modal sendiri untuk memulakan perniagaan tanpa membuat sebarang pinjaman daripada bank atau institusi kewangan. Sokongan dan galakan daripada suaminya turut menjadi faktor yang penting yang mendorong beliau untuk menjadi usahawan. Pada peringkat awal,
Matlamat utama beliau bukan sahaja untuk menjual produk batik tetapi juga memberi peluang kepada pelanggan untuk merasai sendiri pengalaman mewarna batik secara kreatif. Selain itu, beliau berhasrat untuk memperkenalkan seni batik kepada generasi muda melalui aktiviti pendidikan dan program sekolah. Dengan kemahiran, pengalaman dan kreativiti yang dimiliki, beliau berjaya membangunkan perniagaan yang bukan sahaja menjana pendapatan tetapi juga membantu memelihara warisan budaya batik. Kesimpulannya, Galeri Wow Laman Warisan Seni Kampung Laut yang diasaskan oleh Puan Yuslina binti Wan Yusof menunjukkan bahawa kejayaan perniagaan dibina melalui minat, pengalaman dan ketekunan dalam bidang batik. Perniagaan ini bukan sahaja menjual produk tetapi menawarkan pengalaman mewarna batik yang memberi peluang kepada pengunjung untuk merasai sendiri proses seni tradisional ini. Pendekatan ini berjaya menarik pelbagai golongan termasuk pelajar dan pelancong serta meningkatkan kesedaran terhadap warisan budaya. Puan Yuslina memulakan perniagaan dengan modal sendiri tanpa pinjaman dan berani mengambil risiko walaupun selepas pandemik COVID-19. Walaupun menghadapi cabaran seperti cuaca, kekurangan bahan mentah dan bilangan pelanggan yang tidak stabil, beliau tetap berusaha mengekalkan perniagaan. Dengan menggunakan pemasaran digital seperti TikTok, serta menekankan keaslian dan kreativiti dalam setiap hasil batik, beliau berjaya membangunkan perniagaan yang berdaya tahan. Sokongan keluarga juga menjadi faktor penting dalam memastikan kejayaan dan kelangsungan perniagaan beliau. Beruntung benar ku jadi anak Kelantan, tempat Melayu ramah orang